Tak sakit ke badan kena kungfu? Tak. Actually scene tu yang saya flip tu, saya dah pakai padding semua dah pakai. Atas pinggul, yang paling penting sekali tulang belakang lah, tu saya pakai. Semua safety dah ada. Kalau tak pakai tu jahanam. Kalau saya tak pakai safety tu jahanam. Tulang belakang ni bahaya. Adik-beradik Nizam Zaidi ke bukan? Bukan. Kan safety nampak gemuk. Okey lah, dalam 104 orang ni saya nak cerita lah pasal scene tu. Saya pernah dah story hari tu dekat wartawan masa dia orang interview, tapi tak keluar lagi. Saya pernah cakap scene tu saya nak buat tu, kita orang dah training buat flip. And then on set memang patutnya kena buat atas tilam tatami tu. Tilam tatami tu practice buat rehearsal. Macam korang tengok video yang saya post tu, buat atas tilam tu. And masa nak take, Pedrin tanya, Nafis, you nak pakai tilam ke tak? Dalam confidentnya Nafis cakap tak, aku tak nak pakai tilam tu, aku nak buat betul-betul atas pasir. And so dia cakap kalau Nafis nak buat atas tilam tu, dia nak tambah shot lain lagi, nak elakkan nampak tilam tu. So dia cakap tak, kita buat one take je. Kita buat one take. So tak payah pakai tilam. So bila buat flip, boom, alhamdulillah, nasib baik cantik flip tu dan one take. Nasib baik scene tu menjadi. Malam tu apa lagi? Masak cah. Panggil wak kat kampung tu. Tepat cantik, one take, kagum dia. Terima kasih. So itulah cerita dia.